Yep. Honda Civic 6-way original head unit. 6-way Not yet calibrate. Reverse, front, close. Okay. Turn on. Use this button. Already remove the original lane wash. Push button on. Push button off. Okay. Push on. Push one more time. Change view. Close. Signal left. Signal right. Civic FE ni dah calibrate 360 dah siap lah. Okay. So kalau kita reverse nampak belakang, kiri kanan pun nampak. Okay. Ni wide angle, ni kiri kanan. So apa lagi? Depan. Tengok depan. Kiri tayar, kanan tayar, wide angle depan. Okay, bangsa kita drive, nak padam, tekan back. Setting asal, Google ke apa ke benda, semua masih macam original. Tak ada hal apa-apa yang kita usik lah. Okay, so kita tengok apa lagi bila kita bagi signal. Kiri, nampak dia ada lane wash kiri ni. Gambar dah terang dah HD dah. Dah tak macam dulu lah, siang malam ni terang ni. Lepas tu ada pula kanan. Kiri dan kanan. Sebab dia ada dua lane wash kan. Kiri dengan kanan. Original head unit. Okay. So ini view dia semasa driving. Signal kanan, signal kiri. So memang sangat-sangat function lah. Nak tutup, tekan lane wash punya asal button. Ni tutup. So nak drive, bagi signal dia keluar. Okay. Siap Civic FE 360 dan dual lane wash, double lane wash, 6-way. Siapa berminat boleh roger. Dia siap ada blind spot indication lah, AI lah. So kalau ada motor datang pula, tu ada kereta kat belakang kan, dia menyala lah. Bagi signal, panoramik nampak, tayar depan nampak, blind spot nampak. So memang puas hati. Ini waktu malam pun terang, tak ada hal. Beza dengan lane wash original lah, asal. Kalau nak tutup, tekan button tutup pun boleh. Okay, settle, buka balik. Tu okay. Tapi aku lah ni tak ada, aku dekat Pakistan ke mana. Oh ya. Dia buat step gun. Ui, somat. Ui, pokok pun nampak. Tengok ada gap sikit. Tu dia. Besar. Ui, segak. Kasut Kamera malam lawa tu. Kasut pun nampak tu.